Bang, cuba review kipas tu. Boleh lihat memang kuat kipasnya. Kalau airnya terlalu sedikit sampai menyembur keluar daripada pam racun. Memang padu kipas yang ada dalam pam racun ni akan membancuh racun secara automatik. Korang boleh tengok kipas dia berpusing dengan kuat. Jadi korang tak perlu lagi membancuh racun secara manual. Pam racun bateri ni menggunakan bateri cordless. Bila bateri habis, kita hanya perlu keluarkan bateri, tidak perlu membawa pam racun semasa mengecas. Kita hanya keluarkan bateri dan kita cas menggunakan alat pengecas yang disediakan. Menggunakan bateri 5Ah. Kapasiti tong 20 liter. Akan dapat 4 jenis nozzle dan disertakan sekali tempat kita untuk menyimpan nozzle. Jadi tak perlu risau nozzle kita akan hilang. Untuk stick ni kita boleh laraskan ikut kesesuaian tempat kita meracun. Sekarang lebih mudah kerja meracun, kita menggunakan pam racun bateri. Kalau abang akak berminat untuk dapatkan pam racun bateri kita, boleh grab sekarang.